Dua beranak ditahan sebab jual makanan untuk golongan tak berpuasa? Ada juga orang tak puasa kan? Lepas tu sokong pula golongan tak berpuasa. Ish. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar hadirin sekalian? Moga semuanya sentiasa sihat dalam rahmat Allah. Hadirin sekalian, kita selalu mendengar Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaya. Tapi, pernah tak kita mendengar perkataan Universiti Ramadan? Ada apa dekat situ? Kalau nak masuk situ, kena isi borang UPU dulu ke? Mari saya kongsikan. Universiti Ramadan adalah bulan Ramadan di mana kita diwajibkan berpuasa. Bulan puasa ini ialah bulan tarbiyah, bulan pendidikan di mana jiwa-jiwa kita ditarbiahkan dengan undang-undang Ramadan dan hati-hati kita dimotivasikan dengan fadilat-fadilat dan kelebihan-kelebihan Ramadan. Hadirin hadirat sekalian, bukan senang nak masuk universiti. Tapi untuk bulan puasa ni, Alhamdulillah dipilih oleh Tuhan untuk sama-sama masuk Universiti Ramadan. Pendaftaran cukup mudah, tak payah bayar duit, cuma niat je. Lepas tu boleh pilih sama ada nak niat sehari atau niat sebulan terus. Senang kan? Bulan bertuah ini juga disebut sebagai bulan ibadah, bulan puasa, disebut juga sebagai bulan mujahadah, bulan rahmah dan bulan maghfirah dan macam-macam lagi sebutan yang baik-baik. Jangan kita sebut dengan yang tak baik, sudahlah. Contoh, mai dah bulan bala ni, nak makan minum pun susah. Penatlah kena puasa. Masya Allah. Firman Allah dalam ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan ayat sebentar tadi, para mufassirin menyatakan bahawa berpuasa adalah salah satu arahan jenis umum muslihah. Apabila kita berpuasa, kita sanggup untuk tidak makan kerana ia adalah hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sabar untuk tidak makan selama sebulan pada siang harinya dari pagi hingga ke malam. Al-Harith Al-Ansyari juga pernah mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan wangian kasturi. Analogi Nabi SAW sebenarnya adalah motivasi tinggi untuk mukmin yang berpuasa dan ia juga merupakan lambang kemuliaan darjat. Hadirin, bulan Ramadan ini ialah bulan ibadah, bulan puasa, bulan mujahadah, bulan rahmah dan juga bulan maghfirah. Kenapa dinamakan bulan ibadah? Sebab pada bulan ini manusia berlumba-lumba untuk melakukan amal ibadah. Sebelum bulan puasa, malas nak buat. Tapi masuk je bulan puasa, pasti amal ibadat seseorang bertambah kan walaupun sedikit. Betul tak? Kenapa juga dinamakan sebagai bulan maghfirah? Sebenarnya perkataan maghfirah berkait rapat dengan perkataan istighfar. Yang kita baca selepas solat tu, Astaghfirullahalazim. Tu istighfar lah. Istighfar bermaksud memohon ampun. Hadirin sekalian, bulan puasa merupakan bulan mujahadah telah membuktikan kekuatan umat Islam. Semasa perang Badar, tentera Islam seramai 300 orang dan hanya 2 ekor kuda mampu untuk mengalahkan tentera Quraisy yang seramai 1,000 orang dan 100 ekor kuda. Kekuatan dalaman tentera Islam yang berpuasa berupaya untuk berlawan dengan penuh luar biasa. Hebat kan orang yang berpuasa?
Kalau hadirin nak tahu, satu kajian juga telah dilakukan di Qatar melibatkan 1,301 pesakit diabetes mukmin berumur lebih 18 tahun. Kajian mendapati bahawa berpuasa di bulan puasa berkait rapat dengan penurunan tahap kolesterol, tekanan darah dan glukosa darah dalam kalangan pesakit diabetes. Tunggu apa lagi? Jomlah kita teruskan berpuasa. Pohon jambu batangnya basah, dipanjat sesudah hujan reda. Puasa Ramadan penuh berkah, waktu untuk mendulang pahala. Oleh itu, marilah kita sama-sama melakukan ibadah puasa dengan penuh istiqamah agar hidup kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.